Yang pertama anda kena tahu DNA dulu. Selagi anda tak tahu tentang DNA, segitulah anda akan mempersoalkan, ya Allah, kenapa kau uji aku, suami aku macam ni, anak aku macam ni, bini aku macam ni. Itu bahaya. Mempersoalkan kejadian Allah boleh jatuh kufur nanti. Takut jadi macam itulah. Sebab tu kena faham tentang DNA dulu. Kalau anda faham tentang DNA, insya-Allah senang untuk anda handle orang yang pandai baran. Okey, yang pertama macam ni. Siapa yang pandai baran? Contoh saya kata tengok suami. Cikgu, kenapa suami saya dia pandai baran, cikgu? Okey, yang pertama kena tengok DNA dia. Contoh ni isteri, ni suami Ataupun ni anak-anak, keluar anak-anak. Anak 3 orang contoh. Okey. Gitu. Okey. Jadi, cikgu, kenapa anak saya pandai baran yang ni? Sangat pandai baran, cikgu. Kenapa, cikgu? Sebab, tengok dalam DNA kakak ataupun suami, siapa yang pandai baran? Cikgu, patutlah dia ambil daripada ayah dia. Gitu. Nampak? Ayah dia pula ambil daripada siapa? Ambil daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada atuk dia. Nampak? DNA lah. Jadi anak, kenapa anak pandai baran? Sebab mewarisi DNA ayah dia. Sebab tu kita kena faham benda ni, kita tak persoalkan lah. Dah memang kita tahu, dah memang ayah dia pandai baran, anak pandai baran lah. Dia akan bawa DNA tu. Dia akan bawa DNA. Okay. Ada student saya, memang anak dia pandai baran, tapi dia macam ni. Pandai baran dia pelik. Dia okey. Lepas tu, bam. Meletup. Lepas tu okey balik. Okey balik. Okey. Sebab dia ambil daripada mak dia. Mak dia ambil daripada ayah dia. Mak dia ni orang baik. Mak dia orang baik. Daripada keluarga yang baik. Keluarga yang pendiam. Keluarga yang tidak pandai baran. Ayah dia pula ambil daripada mak yang memang pandai baran. Okey. Jadi, disebabkan mak dia ni, dia jaga anak dia. Dia jaga semualah. Dia jaga yang ni. Sebab ayah dia, suami dia ni pandai baran. Dia jaga yang ni. Disebabkan dia banyak menjaga mereka. Jadi anak ni dia baik, pendiam. Tiba-tiba ada dalam 3 bulan sekali dia akan baran. Pun baran sekali. Cakap, cikgu, kenapa anak saya baran ni? Baran sebab apa? Sebab ikut ayah dia lah. Tak boleh buat apa, kak. Jadi cikgu, sepatutlah anak saya ni 3 bulan okey. Okey je. Dia dengan bini dia okey. Tak ada bergaduh apa semua. Tiba-tiba sekali, zap. Lepas tu okey, lepas tu lah. Biarlah nak macam mana. Jadi, bini akak ni kena ceritalah dekat menantu dia. Yang anak dia ni memang dia ambil perangai mak dia, baik 3 bulan, ada waktu dia akan barang, boom barang. Sebab dia ambil perangai ayah dia. Bayangkan, alhamdulillah, mak dia bagus, mak dia layan anak dia elok-elok. Maknanya anak banyak ikut mak. Bayangkan kalau mak dia tak layan anak dia, dia biar je. Suami pukul anak, dia biar je. Lepas tu suami marah anak, dia biar je. Dia dik dia. Apa berlaku? Anak jadi macam ni. Baran. Lepas tu okey sekejap. Lepas tu baran, okey sekejap. Macam tu 3 bulan baran, 1 okey. Sebab apa? Sebab dia mengambil banyak daripada ayah dia. Lepas tu dah pentingnya kita faham DNA ni, kita faham keturunan aku ni macam mana. Jadi kena jaga benda macam tu. Jaga. Okey. Jadi yang pertama tadi dah tahu dah, anak aku baran, nampak macam mana? Terima, redha. Sebab yang jadi masalah kita ni, kita tak redha, kita tak terima anak kita memang baran macam tu. Jadi masalah kita tak terima, yang tu jadi isu je. Kalau kita tidak menerima, kita akan jadi mempersoalkan lah, kenapa Allah Ta'ala buat anak aku macam ni? Dah dia coding dia macam tu, DNA dia macam tu. Boleh? Itu yang pertama. Yang pertama, kena mengenali DNA. Okay. Yang kedua, habis cikgu macam mana cikgu saya nak buat? Anak saya dah ikut ayah dia dah baran dah. Okey, yang kedua, anak-anak ni dia dah ada sejarah. Sejarah ni maksudnya apa? Contoh senang, nak bagi mudah faham lah, mudah faham. Okey. Apabila budak ni dia baran, dia nak sesuatu benda.
dalam hati dia nak benda tu. Tapi dia tak dapat. Apa yang dia buat? Okey, yang pertama saya dah share benda ni banyak-banyak kali dah, tapi tak apalah untuk orang baru kan. Saya share jugalah untuk orang baru. Okey. Budak ni kalau dia nak sesuatu, dia mesti melalui proses the pyramid of failure. Saya dah ajar banyak kali dah benda ni. Pyramid of failure. POF. Okey. Yang pertama, dia akan cuba level pertama, dia akan merengek dulu. Itu tanda dia nak sesuatu. Dia cuba merengek. Yang kedua, dia kalaulah merengek tak jadi, dia akan menangis. Menangis. Okey. Yang ketiga, kalau menangis tak jadi, dia akan mulai menghentak kaki dia. Nak mainan. Macam tu. Dia mulai kasar lah sikit. Yang keempat, dia mulai maki hamun. Maki hamun lah. Dia marah. Yang kelima paling teruk lah. Baran lah. Pecah meja, pecah gelas, tak balas. Itu pantun. Okey. Okey, pecah kaca, pecah gelas. Dah balas. Apa ayat dia? Okey, dah baca sila balas. Gitu. Okey. Jadi masalah kita ni, anak sejarah. Kita kena ingat sejarah. Tadi DNA. Ni sejarah pula. Anak kita ni, dia panah baran di level mana? Kalau dia sentiasa panah baran level 4, maksudnya dalam hidup dia, daripada kecil dia, memori otak dan memori fizikal banyak sangat di level 4. Nak apa-apa level 4. Nak apa-apa tu maki hamun. Nak apa-apa tu hedik, tu peli. Sebab dah memori banyak sangat dekat level 4. Sebab kita biarkan dia berada di level 4. Anak saya level 1 je. Menangis dia. Kalau suatu saya bawa kereta, saya bawa abang dia keluar pada rumah. Dia pun menangis. Gitu je. Dia tak menangis yang kedua. Sebab saya sentiasa akan jaga level pyramid of failure. Saya tak nak dia turun bawah lagi. Tapi cikgu, dah macam ni dah cikgu. Nak buat macam mana? Kena identify. Kalaulah anak dah level 4 selalu, kita kena identify macam ni. Kita boleh tahu yang sekejap lagi anak aku akan menangis ni. Kalau aku marah dia, kita kena identify. Kenapa dia manusia ni, saya nak share. Adakah tidak manusia ni tiba-tiba tak ada hujan, tak ada ribut, tiba-tiba beremosi, ada tak? Ada tak manusia macam tu? Tiba-tiba tak ada hujan, tak ada ribut, dia emosi. Ada tak orang macam tu? Tak ada. Dia mesti ada benda yang berkaitan. Contoh, kenapa dia beremosi? Dia lapar, nampak? Mesti ada benda. Oh, dia lapar tu, sebab tu dia emosi. Betul tak? Ada orang memang kalau dia lapar, kau jangan main-main macam singa. Menawan keluarga bahagia. Jangan main-main dengan singa ni. Jangan main-main. Okey? Kalau dia lapar, habis emosi dia teruk gila. Okey. Dia mesti sebab. Apa lagi? Apa penyebab dia beremosi? Cepat. Waalaikumsalam. Cepat. Lebih lagi orang-orang yang emosi dia banyak dekat bawah. Yang kita kira tadi kan. Emosi banyak kat bawah, itu lagilah beremosi. Tak boleh nak sikit. Gitu. Baru tu kena belajar benda ni. Kena tahu orang tu macam mana perangai dia. Okey. Apa lagi? Cepat. Apa lagi yang menyebabkan dia beremosi? Lapar lagi. Cepat. Sakit. Dia tengah sakit sekarang ni. Dia tengah sakit. Dia sakit. Jadi jangan kacau. Dia sakit ni. Jangan kacau dia. Lagi. Mengantuk. Dia mengantuk. Dia tengah mengantuk sangat ni. Mengantuk. Pergilah tidur. Dia tengah mengantuk sangat ni. Kita ni kena marah. Dia emosi sebab kita marah dia. Lagi. Apa dia lagi? Cepat. Banyak lagi ni. Dia lapar, dia sakit, dia mengantuk, dia marah. Dia kena marah. Lagi.
Kenapa? Kenapa? Cuba kita bayang. Sedih. Dia boleh juga dia beremosi sebab dia sedih. Ada orang buat tahi kat dia. Dia geram geram. Lagi, apa dia? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Tak boleh orang tiba-tiba beremosi, tak ada. Dia mesti ada sebab. Sedih ni termasuklah clash dengan power clash. Sedih tu. Okey. Lagi. Apa menyebabkan dia beremosi? Cepat. Contoh dia risau. Boleh juga dia emosi sebab dia risau. Jadi overthinking lah. Anxiety, overthinking apa semua menyebabkan dia beremosi. Okey, kita ambil ada 6. Banyak lagi sebenarnya. Kita kena tahu anak kita ni nombor 1, nombor 2, letih pun ada. Dia letih. Dia letih, tulis bagus. Dia letih. Okey. Kita kena tahu anak kita, contoh anak tadi yang beremosi ni, dia tu kepada level 4 ni. Kita kena tahu, sebab kita nak supaya dia jangan level 4, kita nak bagi dia naik level 3, level 2, level 1. Okey. Kita kena tahu sekarang ni, kalaulah anak aku lapar, confirm dia akan level 4. Jadi macam ni, setiap orang dia ada emosi punya perangai. Setiap orang dia tak sama tau, tak sama. Okey, contohnya 3 orang lah. Kita ambil 3 orang. Gitu, bagi nampak sikit. Okey. 3 orang ni, ada orang dia beremosi ketika dia lapar. Lapar je emosi. Tapi kalau dia mengantuk, contoh dia mengantuk, dia tak emosi. Okey. Anak nombor 2 ni dia emosi kalau dia sedih. Dia sedih je emosi. Ni kalau sedih ni confirm emosi ni. Okey. Anak nombor 3 ni kalau dia sakit, contoh. Sakit gigi ke apa, oi kau jangan main-main, dia ni emosi teruk. Jadi nak bagi anda faham, yang pertama anda kena tengok DNA dulu. Dia ni ambil daripada mana, mak ayah dia. Okey. Yang kedua, anda kena tahu dia ni level mana. Yang ketiga, anda kena tahu dia ni, anak aku ni beremosi ni, panah-baran ni. Sebab apa dia panah-baran? Sebab ada anak yang dia kalau dia mengantuk, dia tak emosi pun. Dia tidur je. Contoh macam ni contoh macam ni. Warna apa? Warna biru lah. Okey. Kalau dia mengantuk, dia tak emosi pun. Tak ada. Yang ni contoh kalau anak yang ni kalau dia kena marah, dia lapar, memang beremosi budak ni. Dia tak boleh lapar, tak boleh kena marah. Okey. Tapi nombor 2 ni, kalau dia sedih, dia emosi gila. Tapi kalau dia sakit, dia tak emosi sangat. Tak ada. Nombor 3 ni, kalau dia letih. Kalau dia sakit dan dia letihnya, dia akan jadi emosi. Ada juga yang ni, kalau dia letih main bola. Dia tak emosi. Makin dia letih main bola, makin dia happy. Ada, kena tengoklah. Kena tengok sukan tadi. Batulah kita ni tak boleh nak sembrono pukul rata semua orang, tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh cakap, kenapa kau perangai macam ni? Tak boleh. Kita tak boleh soalkan sebab masing-masing ada kodi masing-masing yang Allah Taala dah bagi dekat dia orang. Ada orang yang kalau dia kuat main bola, dia penat, dia happy. Sedap main bola tadi, happy. Tidur, kerang. Ada orang kalau dia balik rumah dia penat, dia emosi. Sebab apa? Dia sebenarnya kodi dia tak suka penat. Dia tak suka berpeluh. Tapi kena paksa. Mak dia suruh pergi bersukan. Sedangkan abang dia memang orang bersukan. Adik dia nombor 2 dia tak suka bersukan. Tapi kita paksa dia. Bahaya. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni belajar untuk mengenali emosi. Setiap orang tak sama. Dia macam mana dia emosi ni? Ada orang dia sokok. Macam tu cara dia melepaskan emosi. Boleh? Okey.